Bodoh kau ni ajar orang guna AI. Habis nanti top seller affiliate drop. Apa benda lah pemikiran macam ni. Kau kena faham satu benda. Rezeki dalam dunia ni bukan kau seorang je dapat bang. Orang lain pun nak juga. Cuba orang kata apa buat affiliate ni, nak tambahkan diorang punya perbelanjaan. Kau ingat senang ke hidup dalam ekonomi satu kerja? Kau ni memanfaatkan social media untuk bagi orang kebaikan lah. Bagi orang ilmu baru untuk diorang guna kan. Bukan macam kau guna untuk konek-konek orang je, lepas tu tak bagi orang juga cari rezeki dalam affiliate ni. Tapi fikir mampus sangat muka kau. Aku nak ajar juga. Hari ni aku nak spill satu tools affiliate patut guna tau. Mula-mula kau tekan laman web yang ada kat profile aku ni. Lepas tu kau tekan tools. Nama tools tu Viral Kaya tau. Dia akan minta korang buka kat browser. So kau buka kat browser lah. Tekan 3 biji atas tu, open in browser. Ni lah tools aku cakap tu, Viral Kaya. Kau try lah buat account, lepas tu login. Lepas kau login kau akan nampak macam ni lah. Akan ada dua fungsi lah. Satu untuk buat posting affiliate ataupun script affiliate. Lagi satu korang boleh buat untuk organic content. Kalau tak nak promote ke, nak buat content saja pun boleh pakai juga. Katakan kau nak promote barang ni kan, tray yang boleh makan dalam kereta ni, tapi tak tahu nak buat script dia macam mana ataupun nak cakap apa bila buat video. Kau tekan share sini, and then kau copy lah link produk tu. Lepas tu pergi kat Viral Kaya, kau paste. Tunggu dia retrieve produk kau. Dia dah dapat macam tu kan. And then kau pilih kau nak buat untuk platform apa. Contoh macam TikTok. Lepas tu bahasa Melayu. Lepas tu hook style ni pun kau tengok lah. Kau nak buat problem solving ke, hook shot ke. And then kau boleh tambah juga resipi-resipi formula viral dia. Contoh macam curiosity, pattern interrupt, CTA. Target audience pun kalau kau nak kau letak lah. And then kau tekan generate. Dalam masa lebih kurang 7 saat, dia terus bagi skrip yang kau boleh terus guna lah. Kau nak cakap tadi kan, kau pakai je dialog ni buat video kan, mudah macam tu. Caption dengan hashtag video pun kau boleh guna juga. Dia dah bagi dah tu. So apa tunggu lagi guys, boleh guna Viral Kaya hari ni.